Macam mana kita nak setting Aria Digital TV ni ataupun Aria DTV ni? Kita tak boleh suka-suka setting letak je macam gini, lepas tu kita pergi cari signal. Kalau kita buat gitu biasanya dia akan jadi gini lah. Jadi macam mana kita nak setting DTV ni ataupun Digital TV ni supaya gambarnya tak jadi macam tadi lah. Dan dengan sekali setting je, kita tengok jiran-jiran rumah kita ni, nampak tak? Ada tak yang pakai Astro? Okey, ada. Nampak tak Astro tu? Ni piring Astro, nampak tak? Piring Astro ni dia menghadap ke kiblat lah. Jadi kita tengok kita punya Aria TV ataupun Aria DTV ni, kepalanya menghadap ke kiri. Kepalanya yang ni lah, yang tiga segi ni, yang anak panah ni, ekornya dekat belakang. Kita tengok dengan piring Astro tu dia sama tak? Tak sama. Yang piring Astro menghadap ke kiblat, menghadap ke kanan lah, ke kanan saya ni. Sedangkan Aria DTV ni menghadap ke kiri saya. Jadi kita nak setting DTV ni ataupun Aria DTV ni, Aria Digital TV ni, kita kena ikut piring Astro tu. Dia menghadap ke kiblat, menghadap ke kanan. Jadi kita kena pusing Aria TV ni sama macam piring Astro tu, menghadap ke kanan. Setting dia sama dengan piring Astro tu. Dia menghadap ke mana? Kepalanya, piringnya menghadap ke mana? Okey, di TV kita ni mesti kena sama dengan piring Astro tu. Sama tak? Oh, lari sikit. Macam gini lah lebih kurang. Rasanya macam sama lah. Gini lah lebih kurang. Kita kena setting gini lah. Rasanya macam dah sama lah dengan piring Astro tu. Nampak tak? Piring Astro tu dia menghadap ke kanan, ke kiblat. Kita punya kepala Aria ni menghadap ke kiblat jugalah, menghadap ke kanan. Tadi kita tengok yang ni. Ni ada satu piring Astro. Yang tu pun ada satu lagi piring Astro. Jadi rasanya macam sama lah. Ataupun kalau lari sikit kot, setting balik kan, setting sikit je gini kot, gini lah. Jadi gini je kita kena setting, biar sama, biar kepala Aria DTV ni dia sama dengan piring Astro, menghadap ke kiblat lah, ke kanan. Jadi kalau gini biasanya masalah yang kita tengok tadi dia tak ada lah. Masalah gambar jam, suara kadang tersekat, gambar tak cantik, gambar lekat, ataupun tak ada isyarat, ataupun isyarat teruk, biasanya dia tak ada lah. Kalau kita dah setting ikut kepala Aria TV ni menghadap ke kanan macam Astro.